Apa yang anda melihat ialah perpaduan di antara semua kaum, berbagai kaum di sini dan juga berbagai agama. Ada yang beragama Hindu, beragama Kristian, beragama Islam, dan mereka tidak berbalah di antara satu sama lain. Mereka semua berada sini bersatu dan menyokong setiap persembahan yang diadakan di sini. Wallahi, ini Maulidur Rasul diadakan tiap-tiap tahun, tidak ada yang membantah, dan kenderaan juga boleh berlalu-lalu seperti biasa. Lihat betapa kefahaman mereka dengan kesatuan mereka yang baik. Ini patut kita contohi dan amalkan di negara kita daripada mencaci dan menghina di antara satu sama lain. Wallahi,